nak modified ke apa ke, tak ada masalah. Sustainable and function priority. Hai, nama saya Ikram daripada Glenberry dan ni kereta saya, Pro 2 Kendari GX tahun 2000. Dah 26 tahun lepas, kereta ni kereta buat pergi college masa tu, habis sekolah. Saya pakai daripada dulu sampai sekarang dan tak tahulah sampai bila. Okey, kereta ni asalnya dulu standard. Tahun 2000 pun barang pun masa tu tak berapa nak ada. So masa tu zaman-zaman tu kita tak ada nak modified sangat lah. Kalau ada pun macam aksesori sketing-sketing barang fiberglass macam tu banyak. Okay, start daripada situ. Engine ni engine asal kereta ni overheat. Okay, start daripada tu kita start buat dia balik. Masa tu masuk 660 turbo L9 RS rasanya masa tu, tahun 2012 macam tu lah, lepas 10 tahun pakai. Okay, start daripada tu baru kita totally usik kereta ni. So untuk bahagian body part, start daripada dulu kita buat. Kereta ni dah pernah pakai RS, L9 Peanut, aero down dah berapa kali buka pasang. Lepas tu second last Aero Magic Junior, and kita akhiri memang dengan aero down basic balik lah. Means aero down yang betul-betul spek, boleh cakap paling rendah, paling low lah. Tak ada aksesori, tak ada apa, kosong je. Untuk bahagian depan kita pakai body part L9 aero down basic Okay, cuma yang kita buat dekat sini, add on dekat aero down basic tu, kita pakai bonnet carbon fiber NRG, scoop KK Sport, kopi, bonnet pin Spaco. Okay, grill kita maintain aero down, cuma bahagian lampu ni kita buang, kita letak mesh sebab tak muat. Dengan bumper ni kita custom satu frame sebab tak nak kasih intercooler tu terjojol sangat dekat luar. Means bila kita pakai, okay, dia nampak aero down basic, tapi dalam masa yang sama dia nampak tertutup. Sebab kalau kita tak tutup ni, pipe dia semua duduk kat luar. So kita nak cari macam ada kemas sikit lah, even kita modify benda tu. Untuk side skirt depan kita pakai skirt Saga Magma, beli kat Shopee. So kita ambil skirt tu, kita potong-potong, fitting, fiber balik, simen, cat, dah settle. Itu je. So untuk depan ini je, memang tak ada macam mana nak cakap, barang-barang aftermarket lain memang kita dah tak pakai lah. So basically yang dekat depan ni memang banyak kita custom sendiri, ikut kegunaan apasal kita nak buat dia. Kita buat macam tu. Contoh macam lampu ni kita buang sebab memang dah tak muat. Lepas tu intercooler ni pun memang dah ke depan, so kita kena adjust, kasih fitting dia tune. Bumper masuk tak ada masalah. Okay, kemas, that's it. Untuk bahagian tepi, kalau tengok daripada sudut tepi, kita nampak bonnet ni memang sengaja dijengkitkan sikit, nak kasih aliran udara panas terus keluar. Okay, and then bahagian ni kita pakai side mirror L9 pun basic juga, spek paling rendah. Sunroof kita pakai L9, cuma visor dia je kita pakai Wagon R sebab kita tak nak
L9 punya cutting yang besar. So, kita nak dia nampak sleek, kecil. Okay, kita pakai Wagon R punya. Pada bahagian side skirt pun kita pakai side skirt aero down. Side skirt paling basic juga. Okay, untuk bahagian rim dengan tayar, okay, rim kita pakai Enkai Tamek 15, tayar ADO8 Yokohama Evanova 195/50/15. Untuk bahagian brake pula kita pakai Nashin Micro 6 Sport. Asalnya untuk Myvi, tapi sebab kenari, klisa, knuckle semua sama, so brake caliper ni memang plug and play untuk knuckle kenari. So memang dia fit masuk, clearance semua cantik. Ini datang daripada Nashin K2R. Yang ni barang buatan Taiwan. Untuk bahagian belakang kita pakai Nashin juga, cuma dia datang dengan bahagian 2 port. Tapi 2 port untuk belakang datang daripada model Myvi. So bila kita nak masukkan ke axle kenari, ada sedikit pengubahsuaian kita kena buat dekat dia punya bearing hub, dia punya bracket untuk kasi fit dia punya satu set tu masuk dekat axle asal kenari. Yang ni bukan plug and play. Ada nak kena modify, nak kena hantar foundry, nak kena kasi dia fit balik untuk masuk kenari. Kalau duduk kat Myvi memang tak ada masalah, dia ngam-ngam je masuk. Untuk bahagian tayar ni kita just kembungkan dia sikit depan belakang sebab kita nak kasi tayar 195/50/15 ni clearance dia cantik-cantik dia masuk. Maksudnya dia tak nampak terkeluar, dia tak nampak terbulky sangat. So senang cerita, even dia tayar besar, dia nampak still fit dalam dia punya arch dia. Tak ada nampak macam tiba-tiba bulky keluar, oversize offset terkeluar. Kita tak nak nampak benda tu walaupun offset dia memang terkeluar. Okey, untuk bahagian belakang kita still pakai L9 model aero down. Okey, cuma dekat sini L9 aero down versi lampu pendek. Okey, asal dia datang daripada aero down custom S. Lampu dia atas bawah memang clear. Maksudnya memang atas bawah putih. Spoiler ni kita pakai aftermarket, tapi saya pun tak tahu model mana, pun tak tahu dia original ke local. Kita nampak lawa kita pakai ya. Okey, untuk bahagian bonnet kita pakai wiper PIAA. Emblem kita maintainkan pakai kenari balik. Okey, untuk bumper sebab dia kita pakai tema spek paling rendah, so kita maintain dia punya single reverse. Kita tak pakai double reverse. Untuk aero down, single reverse ni memang yang paling rendah lah spek dia. Cuma kita add on dekat sini ada mud flap. Dengan exhaust daripada depan kita pakai HKS high power. Okey, untuk bahagian dalam kita ambil base model daripada aero down punya interior, tapi kita ada campur barang-barang daripada model lain. Okey, contoh macam dashboard ni kita pakai L9 siap dengan songkok apa semua, satu set dashboard complete. Dengan trim tengah dia sekali, trim tengah aero down basic. Steering kita pakai steering Myvi. Steering Myvi yang tak ada button, just kita balut Alcantara balik, kasi dia ada nampak macam racing vibe sikit begitu kan. Okay. And then untuk door trim kita pakai aero down. Door trim aero down. Okay, seat belakang aero down tapi depan kita pakai YRV Turbo R. Model ni datang memang tak ada armrest, tengah kosong sebab kita pakai manual. And then untuk carpet pun kita maintain carpet aero down manual juga. Okay. Untuk audio kita pakai head unit Carrozzeria. Tak ingat model apa tapi bukan high end punya lah. Okay. Speaker pun sama, set dengan tweeter. And then bahagian ke belakang kita pakai L150 punya speaker dengan built-in bass, built-in power amp. Dalam sunroof ada Casco punya monkey bar dekat belakang. Untuk bahagian sini, bahagian yang ke arah engine punya bahagian okay. Kat sini kita ada AEM punya meter, FU ratio untuk baca nisbah engine dia bila running. Kita ada Turbo Smart punya boost controller.
elektronik. Kita ada CAN check untuk transmit segala data daripada ECU untuk dapat reading. And kita ada Innovate Motorsport punya turbo timer. Untuk bahagian tengah kita ada Wilson Engineering punya quick shift atau short shifter dia orang panggil. Okey, ini still maintain H pattern, bukan sequential. Untuk bahagian sini, okey. Ini kita ada pasang cut off switch. Cut off switch direct daripada bateri sebab ada certain masa yang kita perlukan bateri tu untuk disconnect, tapi kita tak nak pergi belakang disconnect, kita buat satu cut off kat sini. Ini semua switch untuk function ECU dia, anti-lag, launch control dengan flat shift. Okey. Untuk bahagian dalam sunroof L9 basically. So itu je untuk bahagian dalam. Okey, kita pergi ke bahagian engine pula. Engine kita pakai Daihatsu WRV 1.3 turbo. Sebelum ni kita pakai L9 RS 660. Sebelum tu engine EJDE lah, standard. Okey, untuk engine 1.3 turbo ni kita dah buat upgrade dari segi option add-on untuk bahagian luar. Okey, maksudnya engine ni dalam dia internal dia stock, apa benda semua dalam ni masih standard lagi. Okey, engine ni kita buat untuk bahagian luar kita dah tukar dia punya intake, throttle body, fuel rail, coil plug, plug cover, turbo, air filter, semua kita dah buat baru. Kita dah buat lain lah, maksudnya kita dah tak pakai engine asal 1.3 turbo punya add-on luar. Okey, untuk intake kita pakai intake Velocity. Throttle body kita pakai throttle body 3SZ. Okey, injector kita pakai Subaru. Fuel rail pun kita pakai VR. Coil plug kita pakai K20. Untuk turbo kita pakai VF33. Okay, VF33 ni spek dia boleh kata lebih kurang nak ke standard juga. Okay, sebab apa kita cari semua benda yang related to standard? Tu nanti kejap lagi kita bagi tahu. Okay, okay, untuk bahagian cooling system kita pakai radiator alloy, kipas PAL depan belakang, control by dia punya modul. Maksudnya kipas ni jalan dia ada dia punya modul sendiri. Modul tu sendiri nanti dia akan dikontrol oleh ECU. Okey. Untuk piping turbo intercooler semua kita pakai 2 inci. Hose hitam, bukan Semco Okey, hose hitam. Air filter kita pakai yang besar sikit. Okey, untuk bahagian management kita pakai Mac ECU. Kita jalan full standalone, maksudnya ECU lama dah tak ada, wiring daripada dalam semua kita buat barulah untuk manage engine ni. Untuk gearbox manual kita pakai gearbox Myvi, tapi isi dalam dia kita dah pakai straight cut 1 sampai 5. Kita dah pakai LSD clutch type daripada D-Sport. Clutch pun kita pakai super single daripada D-Sport juga. Untuk benda-benda add-on turbo macam blow off kita pakai Turbo Smart Race Sport. Wastegate pun kita pakai Turbo Smart 38mm untuk kawal dia punya boost pressure apa semua, direct pergi ke electronic boost controller dalam. Siap dengan boost controller punya electronic punya device lah untuk kasih dia jalan selari. Depends pada ECU punya setting macam mana kita nak buat. So dengan add-on ni semua kita nak tengok exactly sebenarnya berapa horsepower engine 1.3 turbo ni boleh produce dalam keadaan internal standard dan turbo standard 0.9. Kita nak tengok engine tu dalam keadaan internal standard, nisbah CFM boost standard, berapa maksimum HP dia boleh gain dengan usik barang-barang luar je, tanpa usik risiko untuk dia overboost, overcompression, tak ada. Untuk bahagian hose kita pakai full AN punya hose,
start daripada AN3 sampai AN16. Untuk segala hos air, hos minyak, semua memang kita pakai AN fitting dengan nylon braided dengan steel braided. Untuk ini kita pakai spare tank daripada SAT barang Shopee. Okey, gearbox ni kita jalankan dia clutch pump. Maksudnya kita dah tak pakai kabel, totally kita pakai hydraulic system lah. Okey, clutch pump ni depan kita pakai Pro 2 Alza punya. Tapi untuk connect ke master dalam kita pakai Honda SR4. Okey, sebab Honda SR4 clutch pump Alza tak cukup stroke, nak tolak clutch super single ni sampai dia punya biting point. So kita terpaksa tukar dia punya master cylinder, nak kasih travel dia banyak lagi, kita pakai Honda punya. Untuk power steering, okey, power steering kita pakai EPS, maksudnya dah tak ada jalan hidrolik, dah tak ada power steering pump, semua kita pakai paso punya. Connect terus pergi dashboard kenari lah, dashboard L9. Okey, dekat situ ada modifikasi yang kita kena buat dekat batang shaft dia apa semua, nak kasih benda tu even dia modified tapi dia still nampak plug and play, and bila kita nak repair kita tak payah modify lagi. Kita just tukar benda tu rosak, buka, pasang je. Okey, itu nanti dah bahagian ke dalam. Clutch reservoir pun kita letak dekat luar untuk tarik minyak ni pergi ke, untuk salurkan minyak ni pergi ke dalam. Okey, so yang ni dia punya clutch braided dia, kita dah balut dengan fiberglass sebab kita tak nak dia panas, sebab betul-betul belakang kipas. So dekat sini memang kita ada isu temperature naik. Okey, wak RV semua memang boleh kata temperature naik tu satu isu besar, tapi kita dah adjust engine ni memang tak ada masalah temperature. Okey, kita adjust dia dekat kita punya management untuk trigger kipas berapa cepat, kita punya coolant, kita punya ECU untuk kipas tu sendiri yang akan separatekan power, depan berapa, belakang power, untuk dapat penyejukan yang boleh kata paling optimum untuk maintain engine ni. So kita bawa tengah hari, boosting on aircon, so far tak pernah lagi ada overheat. Paling tinggi temperature pernah baca pun dalam keadaan tengah hari tu dalam 95 ke bawah lah, 96 tak pernah lagi lah, melainkan time dyno. Okey, untuk bahagian dalam ke exhaust, kita pakai turbo VF33 downpipe direct pergi belakang 2 inci sampai ke exhaust HKS high power exhaust HKS high power tadi. So ada barang-barang dalam ni yang kita dah tutup sebab kita nak maintain dia punya heat transfer dalam engine ni tak selerak macam kita selalu modified. WRV masuk body kenari cleaser lah selalunya, sebab bila kita masuk body kenari cleaser ni selalu memang akan ada isu overheat. Overheat dia bukan sebab apa, sebab ruang engine padat satu, lepas tu radiator kecil, so kita tak cukup air untuk sejukkan engine ni balik. Okay, so sekarang apa yang kita dah buat, kita dah calculate balik apa benda semua, cara air dia sejuk, cara thermostat dia buka apa semua. So kita dapat running engine ni paling optimum, tak ada masalah overheat. Kereta ni engine besar tapi body dia kecil, so dekat situ kita sebenarnya ada isu dekat lagi-lagi body kenari memang ada isu besar dekat bahagian handling. Okey, untuk bahagian handling kat depan ni kita ada strut bar Casco, kita pair dengan absorber Titan inverted monotube depan belakang lah kan. So dengan benda ni sikit sebanyak kita boleh cuba improve handling daripada kereta size dengan keadaan fizikal kotak macam ni. Okey, untuk bahagian bawah pun kita ada Casco punya underframe bar. Okey, Casco punya underframe bar, kita buat traction bar dekat bawah untuk counter masalah traction. Lagi-lagi bila dah pakai LSD. Untuk bahagian belakang kita ada anti-roll bar, side bar dengan adjustable pen height untuk centerkan balik axle kenari cleaser yang seasalnya memang sengit daripada kilang, tak tahu kenapa. Untuk engine ni
Dia dikontrol daripada Max ECU, standalone ECU, Max ECU model street, model yang tak berapa high end dan tak berapa low end. Kiranya kita buat finalize untuk pakai model tu pun sebab based on apa kita nak function dia dekat engine ni. Okay, ECU dia kita tarik pergi ke dalam glove box. Means dalam glove box ni dah tak pakai. So dekat sini kita boleh nampak Max ECU kita letak sini, main fuse box kita letak sini dengan semua relay-relay yang kawal cara kerja ECU baru, semua pun kita letak dekat sini. Okey, sampai sini saja perkongsian saya hari ni. Mana yang nak buat rujukan atau nak ambil idea, tak ada masalah, boleh je ambil. Okey, akhir kata, nak modify ke apa ke, tak ada masalah. Sustainable and function priority. Itu je. Okey, sekian.